routing lah. Saya besarkan sikit soalan ni. Dia kata user unable to access, tak dapat akses kepada department share located the file server 2. Kat mana file server 2? Ni file server 2 dekat sini. Yang setengah gerak. Dia tak nampak. Yang setengah gerak. Okey, setengah gerak ni file server 2. User tak dapat akses kepada file server 2 ni. Daripada mana? Daripada workstation A. Daripada workstation A, dia tak dapat akses kepada file server 2 daripada workstation A. Ni soalan dia. Ni soalan dia. Okey, so kalau tengok diagram ni, kita ada kejap saya tunjuk yang simplified. Saya tunjuk yang kalau tengok diagram ni, kita ada berapa network tu? Siapa boleh jawab? Ni pasal apa ya? Mic disturb. Mic ni pasal soalan soalan Computer Network Plus. Kita cuba nak mudahkan kita punya partisipan kita lah yang nak exam tu kan, kita cuba mudahkan dia. Kita buat dalam bentuk simulator. Kita train dia, kita ajar dia, bagi dia faham macam nak jawab soalan ni. Soalan biasa dia orang jawab soalan yang simulator punya, soalan dia mencabar sikit. Nak kena faham betul-betul. Kejap nanti saya tunjuk apa soalan tu. Kejap menarik. Saya buat benda ni, saya simplifykan dia dalam bentuk packet tracer. Sebab susah. Sebabnya sepatutnya soalan ni, soalan sepatutnya bila user tu dia klik dekat router ni, saat dia klik dia akan keluar macam ni, IP route. So topik ni sebenarnya topik IP routing. Topik IP routing sebenarnya. So bila dia klik dekat sini, router C, dia akan keluar IP route. So dia kena baca, faham IP routing tu, baca dan faham IP routing tu, baru dia dapat jawab soalan. Kalau dia tak faham nak baca maklumat IP routing ni, tak faham apa itu IP routing, susah lah kan. So saya nak mudahkan dia, saya buatlah dalam bentuk packet tracer. Macam ni.